Anda keluar rumah, ambil tongkat Nordik itu dan rasa begitu bersemangat, penuh tenaga. Setelah sejam berjalan aktif, anda yakin sudah membakar banyak kalori dan menguatkan setiap otot. Tapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kemungkinan besar 90% daripada usaha anda itu hanyalah sia-sia? Bahawa hanya satu kesilapan yang sangat biasa tetapi hampir universal telah mengubah amalan kesihatan yang paling hebat ini menjadi sekadar berjalan kaki biasa dengan aksesori yang tidak berguna di tangan. Kebenaran provokatif, kesilapan inilah yang mencuri semua manfaat berjalan kaki Nordik. Kita akan bincangkannya hari ini. Saya janji pada akhir video ini, pandangan anda terhadap tongkat anda akan berubah sepenuhnya dan mungkin ini kali pertama anda benar-benar merasai bagaimana sistem latihan ini sepatutnya berfungsi. Adakah anda melakukan kesilapan ini? Mari kita semak bersama. Sebelum kita pergi kepada kesilapan utama, mari kita kembali sebentar kepada asal usulnya. Dari mana datangnya berjalan kaki Nordik ini? Ia bukan sekadar rekaan untuk warga emas seperti yang disangkakan ramai. Pada tahun 1930-an, pemain ski Finland mencari kaedah latihan untuk musim panas di luar musim salji demi mengekalkan stamina. Mereka mula meniru pergerakan ski menggunakan tongkat ski biasa. Idea ini ternyata genius. Latihan menggunakan tongkat membolehkan mereka menggerakkan bukan sahaja kaki, tetapi juga keseluruhan bahagian atas badan, bahu, belakang, perut, teras badan, hampir 90% daripada otot seluruh badan. Kemudian, pada lewat tahun 90-an, metodologi ini disesuaikan untuk kecergasan masa. Sedikit perubahan pada peralatan dan dinamakan Nordic Walking. Inti utama idea ini sejak awal adalah kerja tangan yang aktif dan bertenaga. Tolakan kuat yang mencipta beban unik tersebut. Memahami asas ini sungguh menghairankan melihat bagaimana ramai orang mengabaikan esensi utama disiplin ini. Mari kita fokus, ini dia kesilapan paling besar yang menyebabkan segala manfaat Nordic Walking itu hilang sia-sia, iaitu mengharat tongkat di belakang secara pasifis alhu. Cuba bayangkan situasi yang selalu kita nampak di taman. Orang itu berjalan, tetapi tongkat-tongkat itu hanya bergayut pada tali pergelangan tangan ataupun hanya terseret-seret perlahan di atas tar di belakang mereka. Tangan bengkok di siku, pergerakan pun lembik sahaja, tiada langsung usaha untuk menolak dan mendapatkan daya dorongan. Dalam kes macam ni, tongkat itu bukan lagi alat bantuan, tapi dah jadi beban. Ia tidak membantu, hanya ada di sisi sahaja. Ini samalah macam kita beli basikal lumba yang mahal, tetapi kita kayuh perlahan macam jalan kaki dan tak tukar gear langsung. Kita hanya menggunakan secebis kecil sahaja daripada potensi penuh peralatan itu. Dalam Nordic Walking, tongkat ini adalah enjin anda. Sambungan kepada tangan anda masih terlibat secara aktif dalam setiap langkah untuk mencipta daya dorongan tambahan dan memastikan bahagian atas badan anda turut bekerja. Bila perkara ini tak berlaku, keseluruhan sistem senaman itu gagal. Anda sebenarnya cuma berjalan santai, bukan bersenam. Anda menipu diri sendiri dan juga badan anda. Mari kita selami lebih dalam lagi, nak fahamkan mekanik tubuh kita ni. Kenapa agaknya pergerakan pasif macam ni boleh merosakkan keseluruhan teknik? Bila kita berjalan, badan kita guna prinsip lawan arah atau cross body. Kaki kanan melangkah, tangan kiri mesti ayun ke depan dan sebaliknya. Ini memang mekanisme semula. Jadi untuk jaga keseimbangan dan buat pergerakan lebih efisien. Teknik Nordic Walking
ini sebenarnya menguatkan lagi corak semula. Jadi ini, bila tuan-puan langkah dengan kaki kanan, tangan kiri yang memegang tongkat akan diayunkan ke hadapan. Dalam teknik yang betul, tongkat patut diletakkan di tanah lebih kurang paras tengah kaki atau sedikit ke depan dengan sudut yang tajam. Selepas itu, bila badan kita bergerak ke hadapan, kita bukan hanya menghayun tangan ke belakang, kita kena buat tolakan yang kuat. Tuan-puan kena betul-betul tolak tongkat tu dari tanah, ibarat macam pemain ski yang menolak salji untuk bergerak laju. Tolakan inilah yang kita panggil jantung kepada Nordic walking. Tolakan ini yang akan paksa otot lengan, bahu, dada dan juga otot belakang badan kita yang besar tu untuk bekerja dan mengecut. Kalau tiada tolakan ini, keseluruhan rantaian pergerakan akan terputus. Tangan hanya akan bergerak pasif ikut daya inersia dan otot bahagian atas badan kita akan terus berehat. Jadi, pemerhati sahaja, tak buat apa-apa kerja. Sekarang, mari kita sentuh tentang manfaat yang paling ketara, iaitu soal kalori. Ramai yang menceburi sukan berjalan Nordic ni sebab matlamat mereka adalah untuk mengurangkan berat badan. Dan memang mereka betul. Ini adalah salah satu jenis senaman kardio yang berkesan. Tapi, ia hanya berkesan kalau tekniknya betul. Kajian menunjukkan berjalan Nordic dengan teknik yang betul boleh membakar kalori sehingga 46% lebih banyak daripada berjalan biasa pada kelajuan yang sama. Bayangkan, hampir 1,5 kali ganda lebih banyak. Datangnya perbezaan ni, ia datang daripada penggunaan bahagian atas badan kita. Tolakan tongkat yang aktif tu adalah kerja otot tambahan. Otot belakang, otot dada, bahu dan lengan. Ini semua adalah kumpulan otot yang besar yang memerlukan banyak tenaga. Bila kita libatkan otot-otot ni, metabolisme badan kita akan meningkat dan pembakaran kalori pun melambung tinggi. Sekarang, cuba bayangkan pula kalau kita cuma serit atau hanya bawa tongkat tu. Semua kerja tambahan tadi hilang macam tu saja. Pembakaran kalori pun menurun. Jadi, sama saja macam kita jalan-jalan santai biasa. Kita mungkin dah berjalan sejam berpeluh-peluh, tapi dari segi penggunaan tenaga, baik kita jalan saja tanpa tongkat sebab hasilnya tetap sama. Kita beralih pula ke kesilapan yang seterusnya. Nordic walking atau berjalan kaki dengan tongkat khas ini digelar sebagai senaman untuk seluruh badan. Dan itu memang benar, asalkan tekniknya betul. Lupakan mitos yang mengatakan ia hanya senaman untuk kaki semata-mata. Tolak tongkat dengan kuat dan bertenaga. Itu sebenarnya senaman kekuatan penuh untuk keseluruhan bahagian bahu dan dada kita. Otot triceps bekerja keras bila anda meluruskan tangan di hujung tolakan. Otot deltoid di bahu juga berfungsi. Malah, otot dada yang besar pun turut terlibat. Dan yang paling penting, otot latissimus dorsi, iaitu sayap belakang kita, akan diaktifkan sepenuhnya. Semua ini akan membentuk postur badan yang cantik, menguatkan otot teras, core muscles dan melegakan ketegangan di bahagian leher. Jadi, apa yang berlaku jika kita hanya mengheret tongkat itu secara pasif? Jawapannya, tiada apa-apa. Langsung tiada satu pun manfaat yang saya sebutkan tadi akan tercapai. Bahagian badan atas anda terus kekal tidak bergerak. Anda hanya membebankan kaki sama seperti berjalan biasa. Daripada mendapat senaman yang menyeluruh, anda hanya mendapat separuh faedah, itu pun dalam bentuk yang tidak lengkap. Hasrat anda untuk menguatkan tangan, menegangkan belakang badan dan memperbaiki postur kekal sebagai angan-angan sahaja. Sebabnya,
alat untuk mencapai semua itu sudah ada di tangan anda, tetapi ia tidak digunakan mengikut fungsinya yang sebenar. Ramai yang berpendapat tongkat berjalan, Nordic walking, ini hanya untuk melegakan beban pada sendi kita. Ya, ini betul, tapi hanya sebahagian sahaja dan mesti ikut teknik yang betul. Bila kita buat tolakan yang aktif, kita macam menggantung badan kita. Sekejap, kita pindahkan sebahagian berat badan kita ke tongkat. Ini memang bagus untuk kurangkan tekanan hentaman pada sendi lutut, pinggul dan tulang belakang kita. Ini sangat penting, terutamanya bagi sesiapa yang ada masalah berat badan atau sendi yang sensitif. Tapi, apa jadi kalau kita tak menolak, tapi cuma letak tongkat tu di depan macam guna tongkat jalan biasa? Kita dah ubah alat dinamik ini jadi penyokong statik. Daripada menolak, kita mula menyandarkan diri. Ini akan mengubah terus cara pergerakan langkah kita. Kita mungkin mula terhuyung hayang atau tersandar pada tongkat, menyebabkan postur badan kita lari dan menegangkan pergelangan tangan serta bahu. Nak legakan sendi, tapi akhirnya dapat beban berlebihan, silap-silap boleh cedera pula. Ingat, tongkat dalam Nordic walking bukan macam tongkat sakit. Dia adalah tuil untuk tolak kita maju ke depan dan ke atas. Menggunakannya sebagai tempat bersandar adalah kesilapan besar yang ramai orang buat. Mari kita bincangkan tentang postur badan dan cara kita bernafas. Teknik Nordic walking yang betul tu sebenarnya akan memaksa kita tegakkan bahu. Bila kita buat ayunan tangan yang luas dan panjang ke belakang dan tolak dengan kuat, dada kita akan terbuka luas. Mustahil nak buat macam ni kalau kita membongkok atau membongkok. Jadi, teknik ini sendiri yang akan membentuk postur badan kita supaya jadi lebih sihat dan lurus. Bila dada dah terbuka, paru-paru kita boleh bekerja pada kapasiti penuh. Pernafasan jadi lebih dalam, lebih berirama dan badan pun lebih mudah dapat bekalan oksigen yang cukup. Ini akan meningkatkan daya tahan dan rasa sihat kita secara menyeluruh. Sekarang, mari kita lihat pula kesilapan yang sering kita buat, iaitu pergerakan pasif, ayunan tangan yang pendek dan lembik, siku dibengkokkan dan tiada tolakan yang kuat. Semua ni sangat sesuai dengan keadaan belakang yang bongkok dan bahu yang jatuh ke depan. Dada jadi terhimpit dan pernafasan pun cetek. Bukan sahaja postur badan tak bertambah baik, malah kita boleh memburukkan lagi masalah yang sedia ada daripada bernafas dengan sepenuh dada dan memastikan darah kita mendapat oksigen. Kita sebenarnya mencipta kekurangan oksigen tambahan. Ini akan merendahkan keberkesanan latihan kita dan menyebabkan kita cepat letih serta lesu. Macam mana pergerakan yang betul itu? Kita teliti setiap langkahnya supaya kita semua dapat bayangan yang jelas. Bayangkan anda sedang berjalan. Langkah dengan kaki kanan. Tak itu, tangan kiri bengkokkan sedikit pada siku, dihayun ke hadapan. Tapak tangan kita biarkan rileks. Ia mesti selari dengan lengan bawah kita. Tongkat mesti diletakkan di atas tanah pada sudut kira-kira 45 darjah. Perhatikan betul-betul. Ia bukan tegak lurus di depan kita tetapi bersudut. Ini penting untuk menghasilkan tolakan yang kuat selepas ini. Semasa tongkat diletakkan, genggam sedikit pemegang untuk memastikan kedudukannya stabil. Seterusnya, badan anda akan bergerak ke hadapan secara semula. Jadi, titik sokongan tongkat itu. Di sinilah kuasa sebenar bermula. Anda kekal hampir lurus, terus bergerak ke belakang, melepasi paras pinggul. Anda alihkan berat badan ke atas tongkat.
Dan lakukan tolekan yang kuat dan padu seolah-olah anda mahu menolak bumi jauh dari anda. Pada fasa terakhir tolakan itu, tapak tangan anda terbuka sepenuhnya dan tongkat hanya dipegang kemas oleh tali pergelangan. Gerakan ini perlu dilakukan secara berterusan, mantap dan beralun penuh. Kita beri tumpuan khusus kepada pergerakan tangan. Ini adalah satu lagi rahsia penting yang sering orang terlepas pandang. Teknik tangan yang betul berkait rapat dengan kecekapan tolakan anda. Ingat peraturan mudah ini. Genggam, lepas. Bila anda menghayun tangan ke hadapan dan meletakkan tongkat, anda mesti genggam pemegang itu. Ini menghasilkan struktur yang tegap untuk menyalurkan tenaga. Apabila anda menolak dan tangan anda bergerak ke belakang melepasi badan, tapak tangan anda mesti dibuka sepenuhnya. Tongkat pada saat itu hanya tergantung pada tali pemegang. Mengapa ini penting? Pertama, ia membolehkan tangan anda berehat sekejap, mengelakkan ketegangan dan kelesuan di bahagian lengan bawah. Kedua, pembukaan tapak tangan sepenuhnya menjamin julat pergerakan tangan ke belakang yang maksimum. Ini bermakna tolakan yang lebih kuat dan lebih panjang. Bayangkan anda sedang membaling bola. Anda juga membuka tapak tangan di penghujungnya. Prinsipnya sama di sini. Jika anda sentiasa memegang pemegang itu dengan cengkaman yang terlalu ketat, tangan anda akan cepat penat dan pergerakan anda akan menjadi kaku dan tidak cekap. Jadi, latih diri anda, genggam semasa memijak, lepas semasa menolak. Satu lagi perkara penting dalam teknik ni, kita kena tengok cara kerja kaki dan badan kita. Nordic walking. Ini bukan setakat guna tangan saja. Tahu, kaki kita pun bergerak berbeza dari jalan biasa. Langkah kena ambil lebih lebar sedikit daripada biasa dan paling penting, perhatikan tapak kaki. Kita mesti gulingkan tapak kaki dari tumit sampai ke hujung jari. Maksudnya, mula-mula jejak tumit dulu, lepas tu alihkan berat badan tu perlahan-lahan ke seluruh tapak kaki. Dan akhirnya, tolak kuat dengan hujung jari kaki kita. Cara gulingan kaki macam ni bagi kita momentum tambahan dan ia akan aktifkan otot betis dan otot peha kita sekali. Sekarang, kita tengok pula bahagian badan kita. Badan janganlah kaku sangat, ya. Setiap kali kita melangkah dan mengayun tangan, pinggang kita akan berpusing atau twist sedikit secara semula jadi. Pergerakan pusingan yang ringan ini sangat penting sebab ia melatih otot perut sisi kita. Bonus, kita dapat latihan senaman perut sekali. Bila semua elemen ini, langkah yang lebar dengan gulingan kaki, tolakan kuat dari tangan dan sedikit pusingan badan, semuanya bergabung menjadi satu pergerakan yang harmoni dan berirama. Barulah itu dinamakan Nordic walking yang sebenar. Ia macam tarian badan, di mana setiap anggota badan kita bergerak serentak. Macam mana kita nak tahu yang kita dah buat semuanya betul? Senang je. Ada beberapa tanda-tanda mudah yang boleh kita perhatikan. Tanda yang pertama dan yang paling penting sekali, anda mesti rasa ada tolakan. Anda perlu rasa tongkat itu betul-betul menolak tanah dan momentum itu menggerakkan badan anda ke hadapan. Kalau tak rasa tolakan tu, maknanya anda cuma angkat tongkat tu saja. Tanda yang kedua pula, selepas selesai latihan, anda sepatutnya rasa letih sikit. Bukan hanya pada kaki, tapi juga pada bahagian belakang, bahu dan otot trisep. Kalau yang letih cuma kaki saja, itu bermakna bahagian atas badan anda tak berfungsi dengan betul. Tanda yang ketiga ialah kelajuan anda. Bila teknik berjalan betul, kelajuan purata anda akan meningkat secara semula jadi berbanding jalan kaki biasa. Yang bestnya,
anda tak rasa pun macam guna tenaga yang lebih. Sebaliknya, anda rasa ringan, rasa macam nak terbang. Tongkat itu macam tolong bawa anda ke depan. Kalau anda berjalan lambat dan rasa berat, besar kemungkinan teknik anda ada masalah. Cuba rakam diri anda dari tepi menggunakan video dan bandingkan dengan video rujukan teknik yang betul. Ini cara paling jelas untuk anda kenal pasti kesilapan anda. Mari kita rungkaikan satu mitos popular yang sering menghalang ramai orang daripada menguasai teknik yang betul. Mitosnya berbunyi, lagi kuat kita hayun tangan, lagi bagus hasilnya. Ini sebenarnya kurang tepat. Kekuatan hayunan itu tidaklah sepenting struktur pergerakan yang betul. Dan yang paling utama adalah daya tolakan pada saat akhir. Kita boleh menghayun tangan ke depan dan ke belakang dengan sangat bertenaga. Tetapi jika tiada daya tolakan yang terarah daripada tanah pada penghujung gerakan, ia hanyalah satu tiruan sahaja. Sama seperti dalam sukan tinju. Anda boleh melibas penumbuk di hadapan muka lawan, tetapi jika tiada pusingan badan dan luruskan tangan dengan pantas, ia tidak akan menjadi satu tumbukan yang efektif. Dalam konteks ini pun sama. Oleh itu, jangan fokus pada hayunan, tetapi fokuskan perhatian anda pada tolakan. Bayangkan anda perlu menolak diri anda menjauhi dinding yang berada di belakang anda. Seluruh tumpuan anda haruslah tertumpu pada usaha terakhir ini. Tolakan inilah dan bukan hayunan tangan yang berlebihan yang mencetuskan keseluruhan rantaian pengecutan otot, dan ia yang memberikan kesan kesihatan serta pembakaran lemak yang kita mahukan. Jangan kejar gaya yang nampak hebat di luar. Sebaliknya, kejarlah keberkesanan pergerakan yang sebenarnya di dalam. Baiklah, mari kita teruskan ke bahagian praktikal. Macam mana kita nak betulkan kesilapan utama ni? Ada satu senaman yang sangat mudah tapi kesannya memang sungguh berkesan. Mula-mula, jalan tanpa tongkat tapi tiru pergerakan tangan yang betul. Ambil langkah yang besar dan ayunkan tangan aktif. Bergerak bertentangan dengan kaki. Tangan tu mesti hampir lurus dan bergerak dari bahu, bukan dari siku. Rasai dada kita terbuka dan badan kita berpusing sedikit. Kemudian, ambil tongkat tu tapi jangan masukkan tangan dalam tali pemegang. Cuma pegang di bahagian tengah, macam beton lari berganti-ganti dan terus berjalan, biar hujung tongkat tu seret di atas tanah. Tujuan kita sekarang ni, kita nak biasakan diri dengan ayunan tangan yang besar dan luas. Jangan fikir pasal nak tolak atau apa. Cuma pastikan tangan kita bergerak bebas dan lebar. Buatlah cara ni untuk beberapa puluh langkah. Senaman ni dapat bantu hilangkan ketegangan otot dan sediakan badan kita untuk bergerak dengan cara yang betul. Ia akan memecahkan tabiat kita yang selalu pegang tangan bengkok dan rapat ke badan. Sekarang kita masuk langkah seterusnya dalam latihan praktikal kita. Pegang tongkat dengan betul, masukkan tangan anda ke dalam tali pemegang, tetapi teruskan berjalan tanpa mencucuk tongkat ke tanah. Teruskan berjalan seperti biasa. Pastikan hainan tangan anda luas dan biarkan tongkat itu berayun bebas ke hadapan dan ke belakang. Tugas utama anda sekarang adalah untuk merasai ritma dan menyelaraskan pergerakan tangan dan kaki. Kaki kanan dengan tangan kiri. Kaki kiri dengan tangan kanan. Pergerakan ini mesti jadi automatik, mesti rasa semula jadi. Baik, sekarang tanpa berhenti, mula turunkan tongkat sedikit demi sedikit, biarkan ia mula menyentuh tanah. Jangan cuba menolak kuat serta merta. Biarkan ia hanya melukis garisan di atas turapan.
anda patut dengar bunyi yang khas itu. Fasa ini penting untuk anda belajar meletakkan tongkat pada sudut yang betul dan pada titik yang tepat. Ini adalah persediaan sebelum kita mula menolak. Jangan tergesa-gesa. Begini dahulu dalam 5 hingga 10 minit sehingga anda rasa benar-benar selesa. Ia macam belajar memandu. Mula-mula kita biasakan diri dengan saiz kereta. Barulah kita berani masuk ke lebuh raya. Dan kini tibalah masa kemuncak. Kita masukkan elemen tolakan. Teruskan berjalan dengan rentak yang sama. Pada saat tangan yang memegang tongkat itu bergerak ke belakang, mulalah beri tekanan sedikit pada tongkat. Tak perlu guna semua tenaga serta-merta. Mula-mula, tekan perlahan-lahan sahaja sekadar nak rasa sokongan daripada tongkat tu. Tuan-puan akan terus rasa badan kita dapat satu momentum tambahan yang kecil. Perlahan-lahan, langkah demi langkah, tambahkan sedikit demi sedikit daya tolakan itu. Jadikan ia satu tolakan yang betul-betul yakin dan penuh. Fokuskan rasa bagaimana tenaga dari tangan melalui tongkat dipindahkan ke tanah. Dan kemudian tanah pula yang akan menolak kita ke hadapan. Jangan lupa tentang pergerakan tangan. Genggam kuat sedikit pemegang tongkat bila nak hentakkan tongkat dan lepaskan atau buka sepenuhnya tapak tangan di penghujung tolakan. Lakukan 10 langkah dengan tolakan yang ditekankan, kemudian 10 langkah lagi dalam mod santai, relax. Latihan yang berbeza ini akan membantu badan tuan-puan lebih cepat faham dan ingat pergerakan yang betul. Ingat, menguasai teknik ini memerlukan masa dan kesabaran. Jangan harap dapat hasil yang sempurna pada percubaan pertama. Masalah yang sering sangat timbul, dan ini adalah kesilapan utama kita, ialah menetapkan panjang tongkat yang salah. Kalau tongkat terlalu pendek, kita takkan dapat buat tolakan yang mantap. Kita terpaksa membongkok dan cara berjalan pun jadi terkedik-kedik, langkah jadi kecil-kecil. Sebaliknya, kalau tongkat terlalu panjang, ia akan buat kita terpaksa angkat bahu. Ini akan menegangkan otot trapezius, iaitu otot di leher dan bahu kita, dan kita akan letak tongkat terlalu jauh di hadapan. Semua ini pun boleh merosakkan keseluruhan teknik kita. Ada satu formula yang senang untuk orang baru nak bermula. Ambil ketinggian anda dalam sentimeter, kemudian darabkan dengan perkali 0.68 8. Nilai yang didapati itu adalah anggaran panjang tongkat anda yang ideal. Kebanyakan tongkat teleskopi memang ada tanda ukuran. Jadi, mudah sahaja untuk kita tetapkan panjang yang sesuai. Bila anda berdiri tegak, tangan lurus ke bawah dan pegang pemegang tongkat, siku anda sepatutnya bengkok pada sudut lebih kurang 90 darjah / 90 darjah. Ini adalah titik permulaan yang paling penting. Apabila anda dah mahir nanti, anda boleh ubah sedikit panjangnya. Tapi pastikan anda mulakan dengan tetapan asas ini. Peralatan yang tak sesuai dari awal boleh menjadi punca utama teknik anda jadi salah. Sentuh sikit bab rentak atau kelajuan. Cuba betulkan kesilapan tangan yang tak aktif, cenderung terlalu terburu-buru. Jadi gopoh buat langkah dan hayunan yang pendek dan cepat. Hasilkan jadi cacat dan tidak berkesan. Ingat, dalam aktiviti berjalan kaki Nordik ini, yang paling penting bukan kelajuan, tetapi rentak dan julat pergerakan yang betul. Kita berjalan sedikit perlahan, tetapi pastikan setiap langkah dan setiap tolakan itu luas, kuat dan dilakukan dengan sedar.
Cuba berjalan sambil dengar muzik yang rentaknya jelas dan tidak terlalu laju, contohnya 120 degupan seminit, 120 BPM. Ini sangat membantu untuk mencari rentak sendiri dan menjadikan pergerakan lebih lancar serta tersusun. Lama-kelamaan, bila teknik itu sudah sebati dan menjadi automatik, barulah kita boleh tingkatkan kelajuan tanpa menjejaskan kualiti. Tetapi, di peringkat permulaan ini, keutamaan kita adalah kesempurnaan setiap elemen pergerakan. Kita bina dulu asas teknik yang kukuh, barulah selepas itu kita tambah kelajuan dan intensiti. Berasa tergesa-gesa dalam hal ini adalah jalan mudah untuk mengukuhkan kesilapan lama atau membina kesilapan baru. Cuba kita perhatikan satu lagi perkara kecil tapi penting yang selalu orang terlepas pandang, iaitu pandangan mata kita. Kemana mata anda tumpu semasa berjalan? Kalau asyik tengok ke bawah, tengok kaki sendiri, leher dan belakang badan, akan membongkok secara automatik. Bahu pun akan jatuh dan seluruh posisi badan anda jadi tak betul. Bila postur dah salah macam tu, nak buat hayunan tangan yang luas atau tolakan yang kuat memang susah sangat. Ini memang fitrah badan kita. Betul tak? Jadi semasa berjalan, tegakkan kepala anda. Pandangan mata mesti lurus ke hadapan, kira-kira 10 hingga 15 meter di depan. Ini akan membantu anda kekalkan postur yang lurus, buka dada anda dan bahu pun akan tegak. Cuba bayangkan ada satu benang halus yang tak nampak, yang menarik dari ubun-ubun kepala anda terus ke langit. Ia akan menegakkan seluruh tulang belakang anda ke atas. Perubahan fokus yang kecil ini saja boleh meningkatkan teknik berjalan anda dan jadikan senaman anda lebih berkesan. Janganlah asyik tengok kasut atau hujung tongkat anda. Percaya pada badan sendiri. Badan anda tahu macam mana nak bergerak dengan betul. Tugas anda cuma pastikan postur awal anda dah betul. Ramai yang takut nampak kekok atau macam orang tak tahu apa-apa bila nak cuba kuasai teknik yang betul. Hayunan tangan yang besar dan pergerakan badan yang aktif memanglah orang akan perhati. Sebab takut inilah ramai yang buat pergerakan pendek, segan-segan, tak nampak sangat. Akhirnya, senaman kita jadi balik macam dulu-dulu jalan sambil seret tongkat saja. Buang jauh-jauh rasa malu tu. Ingat, kita buat semua ni demi kesihatan diri kita sendiri. Orang yang tengok kita tu. Senang cerita, ada dua jenis. Jenis pertama, mereka tak tahu menahu pun pasal Nordic Walking ni. Jadi, pendapat mereka tu kita tak perlu ambil peduli. Jenis kedua pula, ini mereka yang memang tahu tekniknya. Bila mereka nampak hayunan awak yang betul dan penuh tu, mereka akan kata dalam hati, orang ni memang tahu cara. Terbaik. Awak akan jadi contoh untuk mereka, bukan bahan ketawa. Banggalah kerana awak bukan sekadar berjalan-jalan, tapi sedang buat sesi latihan yang berkualiti dan berkesan. Kesihatan, semangat ceria dan badan yang sihat. Itulah jawapan paling padu untuk sesiapa yang ragu-ragu. Jangan biarkan rasa segan merompak manfaat baik senaman ini daripada diri awak. Kita buat rumusan macam mana rupa potret orang yang berjalan dengan cara yang salah supaya kita mudah nampak kesilapan ini sama ada pada orang lain ataupun diri sendiri. Pertama, tangan bengkok dekat siku dan hampir tak bergerak. Kalau bergerak pun, tangan pendek dan lemah macam tak bermaya. Tongkat pula hanya diseret di belakang, langsung tak membantu pergerakan. Badan tegak kaku, bahu jatuh ke bawah dan belakang badan membongkok. Langkahnya pendek-pendek, macam melangkah kecil dan tiada pergerakan jelas dari tumit ke hujung jari kaki.
Mata asyik pandang ke bawah. Orang macam ni mungkin berjalan laju, tapi pergerakannya tak ada tenaga ataupun kekuatan. Sekarang, mari kita lihat pula potret orang yang berjalan dengan teknik yang betul. Pergerakan mereka luas dan berayun besar. Tangan dihainkan hampir lurus dari bahu dalam julat yang besar. Di penghujung setiap ayunan ke belakang akan ada tolakan yang jelas dan bertenaga menggunakan tongkat tadi. Badan berputar sedikit mengikut rentak jalan. Belakang badan lurus, bahu tegak dan dagu diangkat tinggi. Langkahnya besar, anjal dengan pergerakan tapak kaki yang ketara. Keseluruhan gaya mereka memancarkan tenaga dan kelihatan ringan sahaja. Ini adalah dua jenis aktiviti yang sangat berbeza dan perbezaan utamanya hanya pada satu elemen sahaja, wujud atau tidaknya tolakan yang aktif itu. Baiklah, sebelum kita tutup bab ini, saya ada satu tugasan ringan untuk anda cuba di rumah. Semasa latihan seterusnya, cuba tumpukan perhatian sepenuhnya pada satu perkara sahaja, iaitu dayungan atau tolakan kayu. Jangan pedulikan kelajuan, jarak yang dilalui atau kiraan kalori. Lupakan semua itu sebentar. Matlamat anda kali ini hanyalah untuk melakukan 100, 200, 500, berapa pun bilangannya tak penting, tetapi pastikan ia adalah tolakan yang sempurna dan disedari. Rasai bagaimana kayu itu mencecah bumi. Rasai bagaimana otot tangan dan belakang anda menegang. Rasai bagaimana daya tolakan itu mendorong anda maju ke hadapan. Jadikan ini sebagai meditasi pergerakan anda. Latihan yang sedar begini, walaupun hanya 15 ke 20 minit, akan memberikan impak yang lebih baik pada teknik anda, berbanding berjalan berbulan-bulan tanpa fokus. Anda perlu rekodkan pergerakan ini ke dalam badan anda sehingga menjadi memori otot. Apabila ia berlaku, anda tidak lagi perlu memikirkannya. Teknik yang betul akan menjadi seperti sifat kedua anda dan anda akhirnya akan mula mendapat 100% manfaat daripada setiap minit yang dihabiskan dengan tongkat di tangan. Inilah kuncinya untuk mencapai kemahiran dalam sukan Nordic Walking. Baiklah, jom kita buat kesimpulan. Kita dah tahu kesilapan utama yang buat semua usaha Nordic Walking kita jadi sia-sia adalah bila kita tak tolak tongkat tu secara aktif. Ini bukan masalah kecil-kecilan ya. Ini masalah asas sebab ia melumpuhkan 90% otot kita dari bekerja, mengurangkan pembakaran kalori hampir separuh dan menghilangkan semua faedah baik untuk postur badan, sendi dan sistem jantung kita. Kita dah bincang tentang teknik yang betul, cara nak laraskan peralatan kita dan senaman apa yang boleh bantu kita berada di landasan yang betul. Sekarang anda dah ada ilmu ni. Pilihannya di tangan anda. Nak teruskan berjalan saja sambil pegang tongkat atau nak mulakan latihan sebenar dan dapatkan manfaat maksimum dari setiap langkah. Walking bukan tentang kita nak bergantung pada tongkat. Ia tentang tolakan. Ia tentang kekuatan, bukan kelemahan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi tonton video ini sampai habis. Kalau anda rasa ia bermanfaat, tolong tekan like dan subscribe ke saluran kami supaya anda tak terlepas perbincangan baharu. Dan sekarang, soalan saya untuk anda. Anda perasan tak kesilapan menggeret tongkat secara pasif version ni sama ada pada diri sendiri atau orang lain? Kongsikan pemerhatian dan pengalaman anda di ruangan komen. Jom kita bincang